Hai, Assalamualaikum. So, jumpa lagi kita dalam vlog kita orang. Hope korang tak bosan lah ya. Okay, vlog kali ini aku nak bawa korang ikut kita orang pergi stay dekat satu tempat di Selangor je sebenarnya. Satu tempat yang sangat cantik, sangat tenang dan berada jauh daripada hiruk pikuk bandar. Tempat ni dia ibarat macam homestay. Korang boleh bawa family, boleh buat family gathering, family trip ataupun family day. Dah sampai pun kita di Nusantara Village. Kita orang tak stay sini satu family je, tapi kita orang bawa ada lagi 5 family. Kalau korang nak tahu siapa, tengok video ni sampai habis. Habis masjid air dekat kita mampu. Tolong ada masjid dekat kita mampu. Hai, Assalamualaikum. Sekarang kita dah sampai di Nusantara Village dan ini rumah kita. Jemput masuk. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Mama dah balik kampung. So, jom kita naik. Ambil beg baby sayang. Tumbler. Assalamualaikum. So far, masa sampai tadi, aku dah terus jatuh cinta dengan tempat ni. Sebab dia bagi kita rasa macam kita balik kampung, tapi dalam keadaan yang lebih selesa dan premium. Dinginnya. Beg baby. Sama pula baket kita dengan Baba Nadine punya tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rumah ni bersepah, jom kita tour dulu untuk tengok keadaan dalam rumah ni. Cantik sangat. Sini. Wow. Di rumah Kemboja ni, ruang atas dia ada 4 bilik. Ruang bawah ada 1 bilik. Klasik. Wow, rumah kampung. Tahu? Tak payahlah. Janganlah. Deden, nanti dulu. Oh, sini ada balcony. Toilet ni mana? Mak, sini ada balcony. Buka tingkat-tingkat. Tapi ada aircon dah. Oh, tak ada aircon. Oh, ada lah. Oh, buka Deden. Buka besar. Wow. Buka apa? Ni, buka ni. Aku tak tahu buka pintu. Ni ada lock ni. Okey. Oh, masuk rumah lama lah. Assalamualaikum. Masih tu yang masak ni? Bawah ada buaian. Toilet kat mana? Toilet lah. Oh, ni toilet lah. Toilet dia betul-betul. Ni ada 2 toilet lah ni. Kena salin baju terus ni. Ekor sama air raya. Yelah, maaf lah kita orang ni lambat. Lambat lah balik kampung. Jumpa tak Zeus? Sejam balik. Sejam kan? Gila. Aku nak jumpa Zeus. Jadi aku rasa baik aku boleh bilang. Tak? Berawang kan. Dia terkejut lah. Patut tak nak aku sama lagi. Ilmu Subian. Kau kenapa? Dia tapi yang tak boleh melekat tau.
Gunung. Buka je. Buka je tu. Macam mana? Ya? Assalamualaikum. Salam. Wow. Lah keluar situ ke? Ingatkan tadi satu katil. Okey, saya masuk sana. Assalamualaikum. Orang yang sama. So, jadi sini bertemu dengan sini. Saya ingatkan ini. Tadi buka pintu ingatkan satu katil. Okey, jom. Kita masuk. Suka hati lah. Boleh lah. Alamak. Dan ini pintu keluar ke ruang laman luar. Kalau korang nak tahu, uniknya dekat sini, air kolam dia masin sikit tau. Masa aku nak berkumur-kumur, aku terasa macam air ni macam payau sikit. Tapi perasaan aku je kot. And then my son cakap air dia masin. And then after that, my husband borak dengan owner dia. Dia kata memang diorang ada gunakan sikit air masin. Baba nak mandi kolam dalam lah, jom. Buka lain, maghrib ni. Dia tak ada sikit-sikit. Ji. Memang sedap. Ya, dah. Sedap. Dengan model sekarang tak sama. Dalam sesi kita pada malam ini bersama dengan anak model sama Kali aku mengenalku, tersenyum padaku dan seperti jua aku padamu boleh saja kau yang
Sepanjang kita orang berada di sini, semua makanan disediakan siap-siap mengikut breakfast, lunch, high tea and dinner. Dan yang paling best, makanan tu semua sedap. Ibarat macam kita makan air tangan mak-mak tau. Serius. And kalau korang ada plan nak duduk sini, korang boleh order dengan owner dia and cakap korang nak book catering sahaja. So tak payahlah korang nak masak-masak, berkelecah-kelecah. But if you nak barbecue, boleh je. Basically, aktiviti kat sini selain daripada mandi kolam, korang juga boleh gathering dengan kawan-kawan, family, get close together, borak-borak santai. Selain daripada aktiviti yang aku cakap tadi, mungkin korang boleh bawa game sendiri like Uno ke, Dump Chess. Okay, sebab dekat sini, masa kita orang dekat sini, diorang tak provide benda tu. Mungkin korang boleh bawa sendiri kot. Ini adalah Cafe Nusantara Village. Kalau korang nak rasa pizza, dia boleh makan dekat sini tanpa perlu menginap di sini. Tapi korang tidak dibenarkan untuk mandi kolam, ya? Jom kita tengok apa yang diorang ada selain daripada pizza. Rumah yang korang tengok betul-betul depan swimming pool ni adalah rumah Tiny Melati. Nampak kecil kan rumah dia, sebab tu dia dipanggil Tiny Melati. Tapi sebenarnya dia ada 2 tingkat, 2 katil queen, 1 dekat bawah dan 1 dekat atas. They have the vending machine. Idea sangat sedap, okay. Last night dia orang beli, sedap gila idea. Tak apa benda lah. Oh my god, what is that? Siapa jadi pengira? Nama dia pengira. Dekat sini sementara diorang berkumpul, bukan orang tua je yang boleh bonding, tapi budak-budak pun sama. Okey, kalau dah mana? Sini je, dekat sini je. Tutup mata. Okey. Run. Jen, 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 jen. Oi, dalam bilik jangan. So, dari rumah kampung ni, kita akan berpindah ke rumah jiran, iaitu rumah sebelah. I will tag the name letter sebab I lupa. Assalamualaikum. Hai. Tak dalam ke? You sure? Baik-baik, ada tajam tu. Basah saya. Baik. Kita tidur sini. Ada air baru ke apa? Air baru ke air gomok peluk tadi? Oh. Peluk tadi. Careful. Mika Ari. Bawa sana je senang. Kita bawa sini senang. Oi, tak perasan lah ini. Nanti kan tak bermakan. Ya. Botol apa? Botol apa? Pandai. So, kita berada di rumah Rafflesia, if I'm not mistaken. Oh yo. Comanya tu nama mama adik kerja kan, dia tarik tadi. Ada 4 bilik ya rumah ni. Okay. 1, 2,
Boleh nampak kat luar lagi. Ini 3. Ni? Ni tandas ni. Maknanya ada 4. Lawanya hall dia. So ini dia punya kitchen ya. Dia separate kan. So kalau masak pun tak berbau lah. Ya Allah, lawanya rumah macam ni. Dapur kecil cukup lah kan. Rumah je makan kat sini. Cantik lah design rumah ni. Buat rumah macam ni pun okey kan. So dekat luar tu kolam dia sebesar tidak ni aircon dah pasang. So aircon dekat hall ni ada 2. Okay. So this is the pintu utama lah. Kalau kita masuk, view dia like this. There you go. Yes. Semalam lah kita masuk sebab mereka semua masih dalam ini. Masih lepak-lepak di sini ya. Kita jalan. Jalan lagi. Tengok ni. Apa saja diorang buat. Hello, good evening. Ya, sekarang dah pukul 8. Mari kita pergi makan dekat depan sana. Depan pun ada. Hey. Aboy, tinggi tu nanti Jepang. Tinggi Jepang. Sekepet tinggalnya. Jom kita pergi makan. Makan ramai. Mari kita lihat menu apa yang ada. Mana tempat pilot? Keluar dah datang. Dalam kau. Ni Alfredo? Alfredo. Jangan Alah, tak payah sebut lah. Tak payah sebut lah. Rosak lah, rosak. Asam pedas Melaka. Okey. Lihat nampak kan? So kalau nak tahu nama pizza tu boleh kontak Gemuk Bukan. Wah, Jira, pizza sini sayang. Beef pepperoni. Mana pepperoni? Ni. Ni sayang, ada payu pepperoni. Kita nak pergi mana? Okay, Baba punya apa? Biryani kambing. Tak. Rasa tak biryani kambing? Rasa macam makan nasi. Okay, take a bite. lain jangan main aku lah. Tadi. Barulah menikmati Ni apa? pizza asam pedas kambing. Ni lah biryani kambing. Biryani kambing. Yang tak apa bang? Itulah. Ni asam pedas kan? Rasa. Asam pedas apa? Nah. Tapi macam pelik kan? Macam pelik. Tapi rasa. Macam rasa ada ikan. Dia nasi lemak. Macam ikan pari pada. Dia nasi sama nasi lemak. Kalau Makan sedap aku ini makan ada sedap. kita tabur telur dadah. Orang kena ikan kalau beli. Dia air coklat saya dengan abang je. Abang coklat. Ni apa? Abang coklat juga ke? Abang coklat. Satu je. Abang dengan Zaidan share. Wow. Look at that. Kita tengok makan. Zaidan, Mama nak show you. Ni macam nasi ayam yang tadi. Hari ketiga. Lunch. Kuah lemak. Nadine tambah.
Allah Akbar. Mak ni dah beres ni mak ni jual kaput. Oh, ya, Haji. Maaf. Dah. Go. Go, cepat. They did. Deden. Yalah. Ya. Gigit. Basah tak awak? So, malam ni kita dinner di rumah saja. And then, on the other side ni, dia ada cermin. And terus boleh tengok kat luar. Tapi tak ada langsir or anything. So, memang direct boleh tengok kat luar even waktu malam. So, this is the hall. And I really love the high ceiling hall macam ni. Sangat-sangat cantik, babe. Makan. Share-nya. Jadi jangan nak. Alahai. Bagi tahu semua orang. Tak payah. Okay, cantik kan? So, mari kita tengok luar dia. Pintu ni boleh buka. Pintu ni boleh buka like 180 degree. Nampak tak luar tu? Malas nak keluar. But the view is really stunning. Pelampung masuk bawah tu le. Morning. Sekarang dah pukul. Ada kat pukul 10 dah pun. This is the breakfast. Nasi lemak. Okay, nasi lemak ni nampak sangat ngam. Sedap tak, Abah? Nasi lemak? Aduh. Sedap. Dia masak so far. Alhamdulillah sedap ya. Ada kuih. Kuih apa tu? Dia macam dalam dia kacang merah dalam dia ni. So, air apa? Air saya tak check lagi. Air kita tak tengok lagi air apa. Dia tulis Macam air teh. tempered. Dia tulis teh. Allahu Akbar. Adik makan sat lagi. Dah masak dah punya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah Tak. Betul macam orang mak-mak yang masak. ya? Macam mak-mak yang masak. Ada tangan mak-mak ni. Dia dah ada cawan ke? Diorang buat konten hantu ke apa? Diorang buat konten hantu ke? Malam kat rumah tu. Baiklah, sebelum kita balik, kita kena makan dulu. Kita ada pizza. Hawaii chicken ni. Hawaiian. Mana? Tu. Sana. Apalah tu? Mana Hawaiian? Deden Hawaiian Abang apa? Chicken pepperoni. Macam sama je. Macam sama. Ni beef pepperoni. Banyak sayur je. Tak apalah. Makan je lah. Ke tepi-tepikan je. Panas tak? Wow. Okay, sampai sini sahaja. Kita dah nak check out. Banyak ke? Banyak. Say bye-bye to Nusantara Village. Bye. Okay, bye-bye. Thank you Nusantara Village for the hospitality to us, and I'm very appreciate. Okay. And dan bawa semua makanan balik. And thank you for the food. Ya, dengan bekas-bekas Tupperware ni. I'm very introvert for you. Siapa yang introvert? You? Okay, are you enjoy staying here? Yeah. What do you like the most here? Swimming pool playground. Swimming pool playground outside there. Okay. Let's go.
nampak dia. Bye bye. Bye bye. Mana bapa? Bapa tak nampak. Jadi tak buka bayar. Bye.